Saya faham hari Sabtu, hari Ahad memang padat sangat-sangat. Anda perlu tunggu Tomahawk sampai kadang-kadang 1 jam 45 minit, kadang lebih bergantung kepada kepadatan order. Tapi bukan setiap masa, setiap waktu ramai. Anda boleh rancang masa anda. Sebagai contoh, sekarang hari Selasa pukul 7.45. Anda tengok suasana lapang dan santai. Mari sini. Jadi kalau anda nak santai, nak lapang, anda boleh datang pada hari Selasa pada waktu 7 ke atas, hari Rabu dan hari Khamis pukul 7 ke atas. Malah kadang-kadang hari Selasa, Rabu, Khamis pada jam 5 sampai jam 7 waktu santai. Mari sini tengok. Kan, kita tak terlalu ramai, santai, makanan cepat sampai. Jadi, bagi orang Lembah Kelang, rancang perjalanan anda baik-baik. Bagilah orang luar Selangor datang Sabtu Ahad, biar santai sikit. So, kita bagi-bagilah ya. Kalau nak santai, datang hari weekday. Kalau datang weekend Sabtu Ahad, harap sedikit bersabar. Okay? Terima kasih. The best. Kasih jadi.